Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Zam nak sharekan macam mana kita punya badan dapat menyerap vitamin C dan berapa lama boleh bertahan dalam badan kita. Sebab vitamin C, badan kita tak boleh nak hasilkan sendiri. Jadinya kita kena ambil sumber vitamin C daripada luar. Okey, salah satu cara untuk kita dapatkan vitamin C adalah daripada buah lemon. Okey, ni Cik Zam dah potong sebenarnya. Okey, buah lemon ni selalunya kita akan makan untuk dapatkan vitamin C. Okey, kalau macam tak sihat ke apa, ataupun kita dah terlebih makan daging ke, ini kan baru lepas raya korban kan, banyak sangat makan daging. Okey, kita nak tengok macam mana kekal lama ke tak vitamin C tu dalam badan kita untuk membantu pembuangan kolesterol sebenarnya. Okey, hari ni kita nak uji menggunakan betadine. Betadine ni adalah salah satu contoh ion negatif yang masuk dalam badan kita. Ion negatif tu contohnya adalah warna, perasa ataupun keropok-keropok, minyak apa yang tak baik lah masuk dalam badan kita. Sebenarnya ion negatif ni dia bagus, ada kegunaan dia dalam badan kita. Contohnya ion negatif ni yang masuk dalam badan kita, cuma kebaikan dia adalah sedikit je, adalah untuk membunuh kuman yang ada dalam sistem pembuangan kita ataupun saluran kencing kita. Memang ada guna, tapi tak boleh banyak. Bila dah banyak, itulah menyumbang kepada pembentukan kolesterol. Macam itulah ion negatif yang tak baik untuk dalam badan kita. Okey, hari ni kita boleh makan, tapi makan buah lemon ni, tapi kita tak akan tahan lah, kan dia masam kan. Okey, dan budak-budak pun kita takkan, budak-budak pun takkanlah hari-hari nak minum air limau yang masam kan. Mestilah macam sedang tak nak, tapi setiap hari kita mesti kena ambil vitamin C. Okey, macam mana nak uji dia? Kita gunakan ini, contoh dia. Kita masukkan ni. Kan kita ada makan ayam pun, ayam sekarang pun ayam kena cucuk, dalam tu pun ada ion negatif juga. Ayam kena cucuk, keropok yang anak-anak makan, lepas tu air gas lah, air apalah. Okay, kita akan perahkan dalam jadi kita makanlah vitamin C kan. Sihat, setiap hari kena makanlah vitamin C. Sebab sendi-sendi kita pun memerlukan vitamin C untuk pergerakan sendi. Banyak tak? Ini baru satu slice tau. Untuk dapatkan 30 keperluan vitamin C dalam setiap orang sangat berbeza mengikut umur dan faktor usia. Usia yang umur tu samalah kan. Jantina. Kalau orang lelaki yang merokok, lagi tinggi dia perlukan vitamin C. Sebab merokok tu kan orang bayangkanlah, merokok tu ion negatif berapa banyak nak masuk dalam badan kita. Ya Allah, janganlah. Okay, ini baru sikit, tak habis lagi, baru 2 slice. Banyak lagi ion negatif lagi tak dapat dihapuskan dalam badan kita. Takkan macam mana lah hari-hari kita nak makan vitamin C banyak, lemon ni banyak-banyak. Ya Allah. Okay. Selain tu, macam buah-buah yang tinggi antioksidan tu, contoh macam beri, pun membantu. Strawberry membantu untuk menghapuskan kita punya ion negatif dalam badan dan mengekalkan kesihatan kita yang baik. Tak hilang lagi, banyak ni nak kena makan. Sebiji pun tak habis lagi. Allah. Okay, dah semakin lama semakin tidak dah.
Okay, dah nak hilang dah air negatif dalam badan kita kan. Wah, dah jernih. Tapi sebiji. Dah hampir sebiji dah ni, Cik Zam. Okay. Ada lagi. Perah lagi, makan lagi. Dah nak habis dah. Okay. Dah jernih dah air kita, dah maksudnya dah habis dah. Dah tak ada dah bersih dah lah badan kita daripada air negatif ni yang kita makan. Tapi banyak mana kita makan tu. Sekejap pula kita akan ambil lagi. Makan pula apa? Ada lagi yang makan yang bahan berwarna. Okey dah. Dah ada. Okey, dah habis dah air negatifnya dalam badan. Tu baru sikit dah tadi kita makan. Dah sebiji dah lemon yang kita makan. Okey. Cukup ke? Okey. Terus ni dah sebiji lemon yang kita makan. Okey, ni nampak ni kita dah perah-perah. Okey, tapi kita tak akan sanggup lah nak makan sebiji lemon ni untuk kekalkan, untuk dapatkan 30 mg vitamin C. Sebenarnya macam wanita memerlukan 60 mg. Lelaki dewasa memerlukan 90 mg. Macam kanak-kanak dah lebih kurang dalam 40 mg. Macam ibu mengandung dia akan lebih lagi sebab dia kan dia punya kandungan lagi memerlukan vitamin C kan. Okey. Sebenarnya lagi satu hari ni Cik Zam juga nak sharekan satu vitamin C yang senang je untuk kita consume. Adalah vitamin C daripada Forever, Absorbency Forever. Okey, ini dalam ni kita dapat kandungan dia bukan saja lemon, buah-buahan citrus. Kita dapat juga buah betik, madu, dan yang paling penting adalah dia diikat dengan ikatan metrik oat. Dalam sebiji ni dia mengandungi hanya 60 mg vitamin C. Memang rendah. Rasa nampak macam mungkin kat luar kat pasaran ada kita jumpa dalam 1000 mg pun ada, 500 mg banyak kan. Yang ini cuma 60 mg. Sebab apa dia serendah? Sebab kita pun bukanlah memerlukan sampai 10,000 mg ke satu hari kan. Kita hanya memerlukan lebih kurang dalam untuk wanita 60, lelaki 90. Macam kanak-kanak pun 40 lebih kurang macam tu. Jadinya bila kita ambil ni, dia tak membebankan kita punya buah pinggang. Itu yang paling penting. Sebabnya sistem perkembangan kita ada buah pinggang bila terbeban dengan bahan-bahan. Okey, sembalik. Okey ni, okey, kecil je. Senang sangat nak makan. Okey, lagi satu dia sangat-sangat baguslah. Contohnya macam kita perlukan setiap hari makan cukupnya sebiji ni ataupun 2 biji dah dapat memenuhi keperluan kita punya vitamin C dalam badan. Okey. Macam kita tengok pula berapa lama dia boleh kekal dalam badan kita. Okey. Selain tu dalam vitamin C ni, vitamin C Absorbency Forever ni, dia mengandungi apa tadi, bahan-bahan dia adalah contohnya madu. Dia ada madu, dia ada buah betik, dia ada buah-buahan citrus, contohnya lemon, buah orange. Memang tinggi vitamin C kan. Okey, dan satu ni. Okey, kita tengok sebiji ni. Macam kita tahu juga
Cik Zam gunakan separuh aja. Separuh, tak sampai separuh. Lebih kurang ni. Separuh. Okey. Kecil je sikit. Ni kita ambil yang kecil ni. Ni dia. Dia masuk dalam badan kita. Dia mudah larut dalam badan kita. Kemam-kemam macam tu pun dah boleh larut dalam badan kita. Sekejap je. Korang tengok. Sekejap je dia dah, air dah jernih. Dengan vitamin C tadi tu. Kebaikan vitamin C ni. Okay, korang tengok. Okay. Yang ini kan dah. Yang lemon tadi, yang kita perah tadi, lemon satu ni kan. Kita tengok. Kita bubuh balik. Dalam. Kita ambil. Contohnya kita makan balik pula. Makan macam aiskrim ke yang ada pewarna, ada perasa, ada pengawet. Apa benda. Kita makan sikit. Contoh. 2-3 titik kan kita makan. Vitamin C yang kita makan tadi tu dah tak dapat cover dah badan kita. Dia dah. Tu yang bila kita makan banyak sangat benda-benda yang asing macam air negatif dalam badan ni dah terjadilah. Tu yang mudah sangat. Kejap-kejap dah makan dah lemon. Tapi apa macam sesama batuk tu masih demam, senang je nak hinggap dalam badan kita. Sebab kita makan tapi dia punya tak kekal dalam badan kita. Sekejap sangat. Tengok. Dah makan sebiji tadi buah lemon. Tak dapat nak cover kita punya badan. Korang tengok ni. Itu tadi kita baru gunakan separuh je vitamin C. Okay, contoh kita makan lagi kan. Bila kita dah cover dengan vitamin C tadi kan. Okay, kita makan pula. Makan aiskrim. Makan apa yang ada yang kita selalu suka sangat makan yang benda viral. Sekarang kan banyak benda yang viral. Okay, tengok dia dah cover. Kita dah makan tapi makan lagi. Air teh lah, kopi lah, semua tu ada pewarna tambahan. Milo lah, apalah. Tengok, dia dah cover lagi. Dia tetap, maksudnya dia kekal lama dalam badan kita. Sebab apa dia kekal lama dalam badan kita? Sebab dia vitamin C absorbency forever ni dia dah diikat dengan ikatan metrik daripada oat bran. Oat ni pun kita dah tahu dah. Oat ni sangat bagus untuk kita punya. Dia salah satu antioksidan dalam badan. Lepas tu macam orang akan untuk kolesterol, untuk kebaikan jantung. Oat. Yang tu oat. Selain tu dia ada juga madu. Madu kita dah tahu dah. Madu adalah sumber probiotik terbaik yang semula jadi, yang Allah jadikan untuk manusia. Dalam Al-Quran pun sebut madu dalam surah An-Nahlu ayat 69, korang boleh cek. Dalam perut lebah tu ada penawar penyakit untuk manusia. Penawar penyakit untuk badan manusia. Selain tu dalam vitamin C absorbency forever ni juga ada buah betik. Dalam kajian korang boleh cek kajian buah betik adalah anti kanser. Korang pernah tak jumpa vitamin C yang ada macam tu? Vitamin C yang ada buah betik, yang ada madu. Madu adalah makanan sunnah. Alhamdulillah kita makan niat untuk dapatkan kesihatan baik pun. Dengan makanan sunnah pun alhamdulillah kita dah dapat pahala. Kalau korang nak dapatkan ataupun nak jadi pengedar juga boleh, nak consume vitamin C ni, korang boleh roja Cik Zam. Cik Zam akan bantu korang untuk consume. Ataupun kalau korang rasa berminat nak jadi pengedar pun boleh juga. Tengok bezanya kekal lama. Itu baru separuh. Jadi senang je. Kalau anak-anak macam kurang makan sayur, kurang makan buah, korang bagi vitamin C ni. Lagi satu pun baik untuk penghadaman. Macam malam korang tak senang nak membuang pagi-pagi tu, malam tu korang makan sebiji, InsyaAllah esok pun boleh lancar je. Tak payahlah nak termenung-termenung kat dalam bilik kecil kat rumah korang tu kan. Okey, ini adalah yang terbaik yang Cik Zam pernah jumpa. Dan jangan risau, orang yang menyusu,
orang yang gastrik ke, sangat sesuai untuk mereka. Macam untuk sendi yang penting. Sendi-sendi kita ni semua memerlukan vitamin C. Setiap hari kena ambil. Dan yang penting tak membebankan korang punya buah pinggang. Okey. Bye. Assalamualaikum. Selamat makan vitamin C. Dah. Lemon pun lemon juga. Tapi yang penting dia kekal lama dalam badan. Ambil lah vitamin C forever ni. Bye. Assalamualaikum.